Orang tanya Syukri tentang awning yang saya buat ni dengan Teguh Wedding. Asalnya Teguh Wedding tak yakin juga nak buat sebab tiang tak ada kan, takut jatuh. Syukri pernah diri atas ni, bucu ni, tengah diri. Berat Syukri lebih kurang 50 kilo gitu something. Dok lenduk pun okey. Sebab apa? Belakang ni kita tanam footing. Bawah ni footing. Lepas tu dia ada tiang dan ni berat. Dia pegang ni. Dia pegang atas ujung. Lepas tu kita pegang di beam tepi ni. Sini ada beam. Kita pegang tepi-tepi beam ni. Jadi kekuatan belah nu je dia pegang. Hak ni bocor sikit je. Hak ni ke belakang. Sambung panjang lah. Daripada sini ke sini sambung panjang. Kurang dia. Jadi dia tubik sikit je sambung panjang dengan ni. Dan dia pegang pula dengan ujung tu. Jadi dia tarik gitu lah. Ketinggian dia tu kita songek sikit ke atas. Bila dia nak lenduk sikit pun dia lenduk sikit. Dan thickness kita pakai thickness tebal. Belah ni dengan belah ni. Thickness tebal. Berapa mm saya tak ingat lah. Thickness besi tu tebal. Lepas tu dia ada gutter. Dan gutter ni dia akan turun ke sini. Sekiranya hujan. Dia tubik air kot ni. Dia masuk dalam ni. Okey. Ni awak nak tengok Okey. Lepas tu orang tanya. Kalau hujan, macam mana kita nak masuk? Macam sini kan hujan tau. Anak nak masuk ke mana? Kita ada dah buat leluang je. Masuk ke tepi ni. Masuk ke tepi ni. Kalau macam ke parking kereta, saya lah boleh jalan badan saya je lah. Buka pintu, jalan sikit untuk dua buah kereta. Sebuah kereta, dua buah kereta. Sini saya ingat nak buat charger tempat cah. Planning saya, kalau saya ada duit, saya nak beli kereta elektrik. Boleh cas sini lah ingatnya. Tapi tak apalah, waktu impian saja. Ni lampu. Ni ada apa ni, dia ada cermin bulat gini. Lepas tu ada lampu tubik lampu buluh dan menerangi keluar. Lepas tu sini ada jaring tempat nak duduk baca buku. Sini ada sliding door. Lepas tu ni masuk dalam ni. Ni kita akan buat ni. Rumah ni saya rasa perabot tak ada sangat. Dia lebih kepada dinding tempat simpan barang. Ni pintu surga pula. Ni tangga naik ke atas. Siling kapur dah siap dah. Pintu surga tempat ambil air semayang ada sini. Gitu. Okey. Ginilah. Kalau hujan jangan pergi kat depan ni. Mari kat tepi ni. Gitu. Okey. Beres, belah dah kan. Tengok landscape saya. Lama tak cara landscape Acul boleh sikit. Nak tunggu hilang rongok tu. Tu. Okey. Sikit dia. Ni kalau siap belakang Okey. 1, 2, 3, 4, 5 lagi yang tak siap. Okey tak? Apa bawah ni? Okey. Rest. Kalau kita tengok ni lampu ni memang ada orak-orak gini Ni tak pasang penuh lagi. Nanti Syukri pasang penuh baru kita boleh buka. Ni tak pasang lagi. Tak pasang penuh lagi. 1, 2 tak pasang lagi. Nanti Syukri pasang. Pasang jadi orak-orak gini bawah ni ni. Ada lampu sini. Ni lampu dalam. Gitu. So lampu luar ni saya dah pasang lagi. Sekejap buka. Ni pun dah tu lagi. Okey. Lampu luar sini. Kayak gidok rongok bila ada belakang ni jadi comel Okey lagi. Okey tak lagi gini.
Sini ada lampu. Ada lampu. Lampu orang yang banyak rumah hotel.